Kita waktu tu kita terfikir ialah arwah Allahyarham Puan Siti Salomah dia masih dia adalah menggunakan nama dia sebenarnya. Kita bercadang lah, tak ada komitmen pun, tapi kita bercadang dan berhasrat nak cari waris. Waktu tu kita dapat waris melalui Motek dan juga sebenarnya daripada Seniman. Presiden karyawan. Datuk Freddy tolong syahidkan waris. So dapatlah cucu Salomah, Cik Azali dan adik dia. Dan juga ada seorang mak tiri kan, yes. mak tiri kepada Cik Azali yang masih hidup. Jadi ada 3 waris lah. Jadi kita pun sepakat untuk bagi satu amount setiap tahun kepada waris, tanpa ada paksaan, tanpa ada komitmen apa-apa. Ini adalah kita punya hasrat dan niat kita untuk berkongsi rezeki dengan waris-waris Salomah. Itu saja. Jadi angka memang takkan didedahkan lah. Dalam cek tadi pun kita nampak sebab jumlah tu seikhlas hati. Jadi saya tak kalau boleh tak naklah dedahkan jumlah tu kan. Jadi nanti jadi